Asik, musik kamera berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke berita Minitan Saatan Sejaman. Pada hari ini kita akan membincangkan peranan sebuah badan penting dalam pembangunan bahasa serantau iaitu Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia atau lebih dikenali sebagai MABIM. Bagi mengupas dengan lebih lanjut maksud, tujuan, kepentingan serta tugas-tugas MABIM, kita telah menjemput seorang tetamu khas di studio ini. Saya mengalu-alukan Dr. Qurrata Aini, pakar bahasa dan perancangan linguistik serantau. Selamat datang, Doktor. Bolehkah Doktor jelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan MABIM itu? Seperti yang kita tahu, MABIM ialah singkatan bagi Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. MABIM merupakan sebuah badan kerjasama serantau yang ditubuhkan untuk menelaras dan memajukan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di rantau Nusantara. Melalui MABIM, negara-negara anggota dapat bekerjasama dalam menyelaraskan ejaan dan istilah agar penggunaan bahasa menjadi lebih seragam dan mudah difahami oleh semua. Penubuhan MABIM juga dapat mencerminkan kesungguhan negara serumpun dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang secara terancang, selaras dan berdaya saing sebagai bahasa ilmu serta bahasa rasmi. Terima kasih Dr. Qurrata Aini. Seterusnya kita beralih kepada sidang yang kedua. Saya akan menjemput Dr. Usna Azhara yang merupakan seorang musyir dewan yang terhebat di muka bumi ini. Jadi saya akan mengalu-alukan Dr. Usna Azhara. Dr. Usna Azhara, boleh duduk? Boleh, silakan. Saya nak tanya Doktor beberapa soalan. Boleh ke? Boleh. Saya nak tanya mengenai MABIM. Apakah tujuan utama penubuhan MABIM ini? Tujuan utama penubuhan MABIM adalah untuk mewujudkan kesepakatan antara negara anggota dalam perancangan bahasa. Kerjasama ini membolehkan pembakuan ejaan, pembentukan istilah serta pengembangan kosakata baru dilaksanakan secara bersama, terutamanya dalam bidang pendidikan, sains dan juga teknologi agar bahasa Melayu terus relevan dan berfungsi sebagai bahasa ilmu. Terima kasih atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Ilmu itu cukup ringkas, padat dan jelas. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Seterusnya kita akan beralih kepada persidangan yang seterusnya. Saya akan menjemput Dr. Adibah yang merupakan seorang doktor kata-kata untuk mengupas sepatah dua kata mengenai kepentingan MABIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Sarah. Saya nak tanya mengenai MABIM, boleh? Boleh. Saya nak tanya, mengapakah MABIM dianggap penting dalam perkembangan bahasa Melayu? Baiklah, Sarah. Jadi, kepentingan MABIM dapat dilihat melalui usaha untuk mewujudkan keseragaman penggunaan bahasa antara negara serumpun seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei. Penyelarasan istilah membantu mengelakkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa. Seterusnya, memudahkan komunikasi, penulisan akademik dan pertukaran ilmu di peringkat serantau dan antarabangsa. Oh, banyak sangat kepentingan MABIM ni ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Adibah kerana meluangkan masa bersama TV saya pada hari ini. Baik. Seterusnya kita akan mendengar beberapa tugas utama MABIM yang akan diterangkan oleh Dr. Rania Batrisha, ahli forensik tata bahasa. Jadi saya akan mengalu-alukan Dr. Rania Batrisha. Salam sejahtera, Doktor. Ya. Saya nak tanya Pak mengenai MABIM. Apakah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh MABIM? Oh, baik, macam ni Kak Sarah. Tugas MABIM ni ialah menyelaraskan pembentukan istilah baharu, membincangkan pembakuan ejaan serta menjalankan penyelidikan berkaitan perkembangan bahasa. Selain itu, MABIM juga menganjurkan mesyuarat, persidangan dan bengkel kebahasaan. Di samping menerbitkan bahan rujukan seperti daftar istilah dan pedoman bahasa untuk kegunaan bersama negara anggota. Wah, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya kita akan beralih kepada sidang yang terakhir
saya akan menjemput Dr. Amir Amzah untuk membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai Mabim. Dr. Amir Amzah, saya nak suruh doktor buat kesimpulan boleh? Boleh. Okey, sebagai rumusan, apakah pandangan doktor terhadap peranan Mabim ini sendiri? Baik, secara keseluruhannya Mabim ini memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang secara terancang dan selaras. Kerjasama antara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia ini bukan sahaja memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, malah memelihara warisan bahasa dan budaya bangsa serumpun. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian mengenai Mabim. Jelaslah bahawa Mabim merupakan platform penting dalam memperkasa bahasa Melayu di peringkat serantau. Kerjasama ini terjalin membuktikan bahawa bahasa Melayu terus dipelihara, dimartabatkan dan dikukuhkan demi generasi masa hadapan.